Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sempena hari kemerdekaan yang ke-69. Saya nak cerita kat hampa lah. Zaman sekarang, generasi sekarang ni kan, termasuk saya lah sendiri tapi saya ada lah rasa sikit cinta pada negara kan. Sanggup berkorban, orang kata kalau setakat orang nak panggil, nak pergi tembak orang tu boleh lagi lah. Kalau demi mempertahankan negara sebab semangat saya tu. Jadi bila saya tengok contoh macam kawan-kawan saya dekat luar sana, anak-anak saya, adik-beradik saya, sepupu sepapak saya kan, bila kita cerita pasal kemerdekaan, semangat perjuangan ni kan, bila kita sembang balik, kita nampak macam tak sesuai nak sembang dengan mereka. Sebab apa? Sebab tak ada empathy tu, perasaan tu. Jadi saya, yalah, orang kata tentera dilatih untuk dibunuh, membunuh dan dibunuh untuk mempertahankan negara. Jadi perasaan tu ada kat dalam ni kan. Jadi saya terpanggil lah tu bertanggungjawab untuk nak share dengan hampa semua kat luar sana tu kan. Memang kita pada masing-masing bidang, masing-masing bidang kita mempertahankan negara. Tapi dari segi patriotik, sebab apa hampa tahu tak? Sebab bila ada isu bendera Malaysia diterbalikkan kan, hati sakit, hampa tahu tak? Hati sakit ni, bila sakit ni kan, orang tak kalau garuk, gatai kat luar, kita boleh garuk, hampa tahu tak? Tapi kalau kat dalam hati sakit, macam mana apa nak buat? Apa nak buat? Bila kita sembang pasal Malaysia diterbalikkan kan, mula perkataan mulut nak keluar pelik-pelik ni, betul tak? Isu habu mayat cimping lahanat tu, betul kan? Habu mayat kan. Jadi bila cerita pasal nak balik habu mayat, habu mayat apa benda sangat habu mayat? Tapi tak boleh, betul tak? Orang macam kami ni, betul tak kan? Nak pula orang lama yang kaki kudung, tangan kudung, yang mati, kawan mati depan mata ni, betul tak kan? Bila sebut pasal nak balik perjuangan cimping, komunis ni kan, komunis laknatullah lah senang kata, betul tak kan? Orang tak rasa apa, betul tak? Rasa macam, tak ada apa, komunis? Aku kalau ikut hati aku nak bubuh cukup-cukup, betul tak kan? Tak lagi aku takut kau kena resis ke apa kan? Bukan resis lah kan? Jadi pelan-pelan lah. Nak cerita kat hampa kalau tak bubuh macam ni, orang tak sedap, betul tak kan? Jadi kalau boleh kan, mana-mana orang Malaysia, orang Melayu especially, tak yang nak jadi penjawat awam ni kena buat ujian tu. Ujian kenegaraan, ujian patriotik lah, tak? Kalau gagal saya buang. Kita kena terapkan balik nilai patriotik tu, sayang negara tu, sanggup berkorban, saya sanggup mempertahankan negara dalam apa jua sekalipun, macam tu. Tak kira lah apa pun, kan? Baru negara kita jadi kuat, betul tak? Orang nak ambil alih tabung haji, kan? Orang nak ambil alih, dahsyat, buat, betul tak kan? Jadi sampai bila kita nak sedang, betul tak? Harapkan orang yang diberi amanah, dia pun 2x5, 5x2 yang, betul tak kan? Jadi apa nak jadi negara kita ni, betul kan? Macam dengan pahlawan-pahlawan dulu-dulu, betul tak kan? Sampai jadi pelarian sepanjang hidup, macam Mat Kilau apa semua, betul tak kan? Tapi habis macam tu lah perjuangan. Bila orang cakap, kata ekstrim. Cakap sikit, jadi itulah masalah dah ni. Sempena kemerdekaan aku nak cerita kat hampa, nak ambil contoh, betul tak? Contoh orang tua, umur 77 tahun lah ni, kaki kudung. Bagi senapang kat dia boleh tembak lagi, betul tak? Mendengar lah cerita dia, video dia sekali, dia nak cerita lah. Nama dia, saya tengok nama dia, 208452, pegawai waran 2, Husin Mahbeb. Orang Muar Johor, tapi bukan Jawa. Orang Muar dia masuk askar tahun 70, First Basic Commando punya siri di Malaysia lah, buat dekat Sungai Udang. Jadi dia lah rekrut yang pertama sekali, first masa tu Malaysian Special Service Unit, MSSU, buat kat 1 RGK dekat camp Sungai Udang. Dia first batch lah. Dia cerita macam mana dia di Op Gubir. Op Gubir ni ada banyak, betul tak? Op Gubir ni Op Gubir 2 di Kedah lah, Op Gubir 2. Camp terbesar sekali komunis ni, paling besar sekali, ada tandas saja, ingat dalam 20 biji tandas. Tandas dia. Lepas tu ada tempat gelanggang, main basketball apa semua, ada klinik besar camp ni, tak kan? Jadi Air Force kita ada walap pergi, bam-bam bagi-bagi, Gang Komando 21 Komando X Squadron, terus membunuh. Cik Husin dengan tim dia turun untuk pergi clear kawasan tu. Bobby Trap berselirat, nak cerita apa. Dalam dua tengah boom, letup satu. Kena ada seorang kawan dia kan. Pergi lagi. Nak selamatkan kawan dia, pergi lagi. Boom, dia kena. Lepas pada dia kena tu, dia sempat bagi tahu kawan-kawan dia kata, hati-hati weh, hati-hati Bobby Trap banyak. Boom, kena lagi. Kamu tak?
Kaki dia kudung lah. Nanti dia kongsi lah. Dia kongsi pengalaman, perasaan dia, bagaimana perasaan bini dia. Benda tu berlaku tahun 1976. Saya berpeluang jumpa Cik Husin. Saya tak jumpa kawan dia lagi, tangan kudung. Yaakob duduk di pantai Kundok. Dia tangan dia kudung, dia nak pergi selamatkan tempat. Kalau tidak, Cik Husin lagi kena, betul tak? Bila Cik Husin kena, orang angkat Cik Husin nak letak dekat tempat buluh tempat tu. Jadi Yaakob kata nanti tu ada wire. Yaakob pun pergi nak clearkan wire meletup. Tangan dia kudung dua belah, kena splinter, kena mata dia pun kena kan. Jadi kalau tidak, itulah nak cerita kat hampa ni, perjuangan. Benda ni kalau tak keluar, semua orang tak tahu, betul tak? Orang tak tahu. Nanti aku keluar lagi gambar-gambar yang pelik-pelik nanti. Pelik-pelik ni untuk bagi kat luar sana sedap. Sedap betapa orang nak bagi kemerdekaan Malaysia ni dengan darah, betul tak? Dengan darah pala hampa tak sayang negara ni, aku tak tahulah. Kalau tak ada siapa nak pertahankan negara ni, siapa lagi nak tahan? Betul tak? Nak arah Cina, tak ada. Lepas mana masuk askar, weh. Tak tak? Lepas tak mau. Kan, bila berlakunya apa-apa, siapa nak serang? Siapa nak bertahan? Orang kita juga nak bertahan. Tak, orang lain tak nak bertahan, betul tak? Bila berlaku teruk, aku percaya semua akan lari. Semua akan lari, Semua lari. Larilah ni. Tak ada apa-apa pun dah nampak dah, betul kan? Jadi, sayangilah negara kita lah, sebentar hari kemerdekaan yang ke-69 Merdeka ni memang negara kita merdeka, tetapi kemerdekaan jiwa kita tu, kita mestilah merdeka. Kita tidak boleh dibeli, kita ada maruah, mempertahankan maruah, jaga integriti apa tu, jaga untuk anak dan bini. Cari duit, carilah duit, tentukan duit rezeki apa tu halal. Jangan nanya orang, jangan ambil hak orang, buat kerja elok-elok, tak nak kan. Aku sebenarnya, aku cerita hampa ni, aku dah tak ada pirah sebenarnya kan. Dalam perjuangan aku selama 19 tahun aku 19 tahun pangkat tak berjalan juga kan. Last kali aku kena surrender, aku berhenti lah. Tu sampai tahap tak boleh pergi lah. Jadi kita tengoklah, tak mau sembang panjang, tengok satu-satu gambar ni, video aku ambil, termasuk isteri Cik Husin. Aku ambil jugalah apa perasaan dia bila dengar kata suami dia kena kan, masa dia tengah mengandung anak ketiga. Apa dia rasa? Cik Husin pula, anak dia tak silap ada 6 orang kot, 3 orang kot masuk sekolah, ke 4 orang masuk sekolah. Lieutenant Colonel seorang perempuan. Dapat menantu pun nak sekolah, 3-4 orang. Keluarga dia tak silap ada 6 orang tentera. Pasal apa Cik Husin masuk komando, lepas tu kena bobby trap kan? Anak-anak masuk, dia bagi masuk. Setengah orang tak bagi dah. Dia tak bagi. Bini dia pun sama juga. Anak nak masuk, bagi masuk. Apa dengar sekali dia cakap? Pasal apa dia bagi anak dia masuk kan? Kan, jadi sama-sama kita kongsi. Yang baik ni kita ambil lah, kan. Benda ni bila ada YouTube, gambar Cik Husin ada bukti-bukti sikit, Cik Husin cakap, mudah-mudahan selagi YouTube ni ada kekal, kan, menjadi warisan kepada anak-anak cucu cicit dia lah. Bangga, datuk aku dulu seorang tentera komando sampai putui kaki. Cerita pasal bobby trap, banyak komando-komando mati semua, betul kan. Jadi tak apalah, itu mudah-mudahan mereka mendapat balasan sebaik-baik balasan. Mereka tak berjaya pun, mereka meninggal pun tak apa. Orang kata terkorban pun, tapi anak-anak Cik Husin, cucu dia, semua mengaji pandai, dapat straight A. Mungkin tu rahmat Allah atas pengorbanan dia. Isteri yang sangat setia, mendidik anak-anak. Hanya kerja sebagai tentera, anggota leleh pangkat yang tak nak gaji orang tuis sangat. Dapat bela anak-anak. Rumah dan tengoklah rumah tu. Rumah macam istana aku pergi dah. Itulah rahmat rezeki Allah bagi kepada dia. Tu sama-sama kita ambil pengajaran. Yang mana baik, saya cuba menyampaikan. Sambil-sambil tu saya nak bagi tahu apa yang kat luar sana antara. Aku tengok tu analisis aku punya YouTube channel kan. 20% yang subscribe channel aku ni, betul tak? Yang lain-lain tu lagi 80% hampa tak subscribe pun. Kan, sampai bila aku nak dapat subscriber sampai 100,000 aku tak dapat sembelah. Kan, banyak orang yang tengok channel aku, hasil usaha aku semua, hampa tak subscribe, hampa tekan benda, betul tak? Hampa tengok karya aku kan, aku tak boleh lah cakap tak halal, betul tak, benda ni kan, tapi subscribe lah, bukannya susah pun, tekan pun tak subscribe, betul tak? Kan, semangat lah sikit aku nak buat channel ni, betul tak? Tu saja Koman Endo, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Haji Husin bin Najib Habib. Umur sekarang 77 tahun. Dan
saya mempunyai cucu selama 18 dan seorang cicit. Sekarang saya telah pencen selama lebih kurang pencen sudah 34 tahun. Pencen saja. Sudah 34 tahun. Dan saya adalah salah seorang anggota tentera yang kata orang kurang bernasib baik dalam tugas. Tetapi walaupun kurang bernasib baik, saya tetap menganggap diri saya adalah pahlawan. Betul. Untuk pahlawan negara, untuk mempertahankan negara kita. Itu dia. Saya masuk askar 24/4/1970. 1970. Yep. Masuk Saya rekrut. Ya, itu rekrut. Rekrut 4 bulan. Kemudian habis 4 bulan saya adalah rekrut pertama percubaan komando. Percubaan komando di Sungai Udang. Saya yang betulnya memang minat askar. Kebetulan daripada rekrut memanggil saya buat pertama intake saya. Percubaan masuk komando. Rekrut intake pertama yang masuk komando. Yap. Rekrut intake saya. Dia panggil ada berapa orang je yang tu lah. Dalam 100 lebih jugalah pergi. Tapi yang lolos tak sampai tu. Lolos ada dalam berapa 30-40 orang aja. Kebanyakan. Lain mau balik ini. Cik Hussein asal orang Melaka? Saya asal Muar. Muar. Jawa Muar. Ya? Jawa Muar. Tak Jawa lah. Kira dekat Kesang tu. Cakap Jawa pun tak kerti. Okey, sekarang ni Cik Hussein boleh tunjuk kaki sikit. Kaki. Boleh? Kaki. Ni. Inilah hasil kata orang apa? Oh, ni kenangan ni. Kenangan abadi. Nikmat Tuhan bagi ni. Nikmat Tuhan bagi. Inilah nama nikmat Tuhan bagi. Ya, inilah dia. Tu, Cik Hussein? Ya. Kena apa tu? Ini dalam tahun 1976. Saya 76 saya ni di operasi di Gubei 2. Gubei. Saya terkena jangka sama. Ni. Okey. Jadi dalam kita buat attack camp Komunis punya camp. di Gubei. Cik Hussein dapat nak attack camp. Ayah kita turun dengan 3 biji heli peluru, turun rappelling. Semasa turun tu kita nak pergi ke camp tu lebih kurang dalam 5-60 meter lah lebih kurang. Tapi 1 jam. Sebab apa? Wire bawah ni. Wire bobby trap berselirat bawah. Orang reki scout depan. Okey, berhenti wire. Nak sampai ke camp tu. Camp komunis tu? Camp komunis. Camp paling besar sekali. Di Gubei? Yang di Gubei. Jadi kita ni boleh lalu. Sebelum kita masuk, dia camp tu dah bom tau. Dibom oleh artillery? No. Ini QDM. Bombing tu pakai tu. Jadi kita punya nasib dapat lalu atas pokok-pokok yang tombang tu lah kena bom. Itu je nasib kita. Sampai juga dalam camp tu. Camp tu besar? Camp tu memang camp paling besar lah sekali. Belum ada sejarah. Camp paling besar sekali. Sebab apa? Ni cerita kata orang. Cerita tak berapa baik. Saya masuk. Tanda sedia saya bilang aja. Dia buat apa ni? Nibung kan. Tanda dia. Nibung tu. Tanda dia tu aja dekat 20. Bayangkan. Kalau 20 berapa ya orang dia punya ni. Menggunakan ni. Tanda tu. Cantik tak camp dia? Cantik. Dia dalam camp tu, dia tak lalu atas. Bawah tanah? Dia lalu dalam, dibuat parit longkang tu. Tu ada lalu dalam tu. Longkang tinggi mana kalau kita masuk tu? Inilah keparan ni. Dalam? Dalam. Dia bergerak dalam longkang? Dia bergerak dalam longkang tu. Cantik tak longkang tu? Cantik. Berapa longkang tu dikali betul. Tanah tu dia naik atas dia buat benteng dengan bulu bau kan. Dia naik tu, tanah tu dia dalam tu. Dekat ni. Ada duduk situ. Jadi atas ni semua dia dah tanam bobby trap tu. Atas ni, itu yang kita lalu tu terkena.
kalau masuk dalam lagi kita lagi bahaya. Kemudian jumpa cyber section ni, jumpa tunnel dia. Nampak, saya nampak dia nak masuk, tak boleh lah. Nampak kita belum ni lagi. Nampak ni dia punya tunnel. Habis yang kita punya satu lagi section tu, boom, dengar. Dah arwah dah ada. Dia sarjan Mat Jantan. Orang Melaka. Ada kena pertama. Tinggal. Tak meninggal. Dia meninggal dah balik ni lah. Kuat Saya, dia, bertupan tu kuat. kuat. Bertupan. Saya kena melambung. So, saya kena melambung. Melambung dekat 1 meter, dekat 3 kaki ni je. 1 meter lebih kurang melambung. Macam mana boleh kena? Saya tak tahulah sebab apa. Lepas saya yang tengok kena tunnel tu, lepas tunnel tu kena, dia orang yang kena boom, yang kena Sarjan Mat ni, dia orang kata, jom, Sarjan Mat kena apa betul? Kita bola. Saya orang yang keempat ikut tu. Kita bergerak, konon nak tolong mana. Balik kita bergerak balik, konon nak pergi kat Sarjan Mat ni. Orang keempat saya, 1, 2, 3, 4, boleh saya kena. Dengan satu lorong tu. Wire ke pijak? Ini tak tahu. Sebab apa dia punya ni, wire orang pijak kita kena. Kita pijak kita kena. Itu dia. Benda-benda ni dia punya tu. Kadang dia letak sana switch, dia punya bom macam ni. Orang pijak sana sini meletup. Saya pakai boot masa tu kan? Boot habis hancur. Hancur boot. Hancur boot kerat ni. Boot. Apa ni boot hitam tu bukan pakai jungle boot, kita pakai spike boot. Keras ni tu. Spike boot hitam hancur, tinggal sekerat ni je. Yang lain depan tinggal jari ni habis. Jari kaki. Tinggal yang tergantung jari ibu je. Tergantung pada kulit aja jari ibu tu. Tu saya tengok kaki. Tengok, saya tak panik lagi. Saya tengok. Sebab apa? Saya tu kata dia tadi kita kena kita jangan panik. Kan? Jadi saya bila kena je kita ada pouches, kita menyandar kat pouches, terus angkat kaki. Angkat kaki. Jadi darah tu tak dia ni. Itu tak sakit lah, tak apa dah. Memang kena tak sakit. Ya. Tak sakit. Kebal je ni, tak kena. Jadi dia orang medical ni sempat bagi pertolongan kecemasan pakai ambil cepat keluarkan saya punya after dressing baru darahnya cerita lah banyak. Lepas tu dia baringkan saya, dia bagi morfin cucuk satu ni. Lepas cucuk morfin saya pun relax je lah, bercakap je. Betul-betul morfin ni dulu morfin betul-betul menghilangkan stres kita. Terasa betul. Sebab tu dulu kita kalau memang ada seorang ni satu ikat ni. Kadis. Kadis. Sekarang tak ada lagi lah. Sekarang orang tak morfin pun tak tahu ni yang apa macam mana. Dia botol kacau kan? Tak, dia bukan kaca. Dia macam kita Colgate tu dia punya ni kan. Tu. Dia macam kun lah, dan tu ujung tu ada jarum. Jadi kalau tu kita pikir je lah keluar tu. Tulislah pukul berapa kita injek, pukul berapa sampai berapa. Dekat tulis satu note dekat baju ni. Kan orang bagi lagi. Tak boleh. Perasaan Cik Hussein masa kena tu, Cik Hussein rasa apa Cik Hussein? Saya masa kena tu, kalau geng-geng saya sempat nasihat kawan lagi. Masa kena. Saya tak ada tak panik, tak pensan dia tak apa. Sampai hospital saya tak pensan. Cik Hussein nasihat apa? Ya? Saya nasihat, aku dah kena. Kau orang berjaga-jaga balik apa ni. Lepas tu seorang lagi pun pula kena. Saya dah rehat tu, seorang Yaakob. Ingat Yaakob yang tangan tu. Sama tu satu hari dengan dia. Dia nombor 3. Mat Jantan, saya, Yaakob. Ex-Kodan memang tu dulu. Ex-Kodan satu HK. Semua geng tu. Memang ex-Kodan dulu memang geng operasinya. Ya. Sebab tu yang bintang banyak tu dekat bendera tu. Membunuh tu. Masa kena Cik Hussein, masa bila lepas pada tu kita rasa kita sedih? Lepas pada yang kita sedih,
Yang kita, kalau saya cerita, saya boleh melayas saya cerita. Yang saya sedih, masa orang rumah saya datang melawat saya bawa anak. Tu konon ada orang kampung bapak saya apa, datang melawat saya. Tu saya sedih. Tapi bapak saya boleh cakap senang aja. Dia kata tak apa, kata dia. Ni tak ada kena-mengena. Sebab kena kau, dia kata. Semangat dia kata. Dia kata kau tak boleh, ni tak boleh buat apa dah, kata dia. Memang kena kau. Dia nak masuk askar dulu, kata dia. Dia nak masuk askar. Ni kena kau, kata dia. Tak boleh buat apa. Tak macam tu dia kata. Jadi kita relax je lah. Betul juga. Kau dah kena kita, dalam askar ni lah dia punya ni. Okey, Cik Hussein, saya nak tanya. Kalau anak Cik Hussein ada anak lelaki tu nak masuk komando, Cik Hussein bagi tak? Saya mengalu-alukan anak saya. Tetapi anak saya ada seorang. Dah pencen. Dia lelaki. Tapi dia bukan unit darat. Dia pergi airport. Technician. Dah pencen. Seorang lelaki. Perempuan 2 orang. So, semua anak saya mana dah pencen. Anak saya. Pencen askar? 3 orang. Oh. Ni yang perempuan ni nombor 3. Okay. Perempuan Aswin ni. Akak dia seorang semboyan. Oh, askar. Askar. Kau nak adik bawah ni perempuan Aswin ni macam je airport tu. Oh, okay. Orang kalau kena, contoh kena bobby trap masuk askar, kena bobby trap meninggal ke apa ke kan, dia pencen askar, selalunya dia tak bagi anak dia masuk askar. Kenapa Cik Hussein bagi anak masuk askar? Saya cakap dengan dia. Saya beritahu. Bukan nak masuk askar. Tambah satu yang satu perempuan nombor 3. Perempuan nombor 3. Dia habis SPM. Dia sudah tipu saya pergi minta kadet. Dia tak bagi tahu. Tak bagi tahu. Dia dah dapat panggilan masa tu UTM. Dapat panggilan U. Okay. Dia diam, dia senyap. Dia dapat tiba-tiba dapat surat panggil interview pegawai kadet dekat Terendak. Dekat Ranger tu, dekat ni. Lapan Ranger. Yang tu semua pergi tak balik. Pergi tak balik. Saya dah cakap dengan rumah, dia aku tak balik ni teruk lah ni saya cakap. Saya dah balik telefon dengan rumah minta hantar baju. Ni baju dia tak ada. Itu dia. Tapi kita cakap apa ngalam ni masuklah. Kan abah dah kena abah dah kena tak apalah itu ni. Dia macam tu dia cakap. Dia kata baik kau belajar. Besok kalau masuk askar apa pegawai, lepas tu boleh ke belajar. Betul dia belajar, dia kapten, dia pergi UiTM sepenuh masa. Belajar dia. Alhamdulillah dia dapat pencen dia kena dia. Perempuan. Kena. Perempuan Nazwin lah. Oh ya. Anak itu. Yang lain akak dia seorang. Yang akak dia nombor 2. Semboyan, tak ada rank. Dan adik dia mau pencen sarjan. Yang teknisian tu dia sarjan juga. Menantu pun askar. Semua banyak. Meja Aswin seorang. Ada Mansur tu yang pencen sarjan pencen semboyan. Kemudian ada yang anak saya yang tua, sekarang ada cikgu, tapi menantu saya pun Zul, Kopral Zul, dia bagian kerani di Parah, di 8 Parah. Zul. Keluarga tentera. Memang keluarga tentera saya. Banyak. Kemudian seorang lagi yang betul-betul berjiwa tentera, cucu saya. Seorang anak saya tu. Sekarang ni dia pergi UPNM. UPNM. Tapi sekarang ni dah lieutenant lah. Dia duduk di 14. 14 mekanis di Gemas. Tu masuk 3 kali. Pergi komando tak lulus. Basic. Dah saya cakap ke dia, dan kau penat tu balik unit lah. Kalau tak lulus. Sebab pegawai banyak ramai. Memang susah, saya dah tahu dah. Pegawai ni dia tak ambil banyak dah. Dia tahu. Dia sama dengan anak Nobli. Satu skor dia. Dia satu skor. Satu skor. 2 orang. Dua-dua keluar. Dua-dua keluar begini. Cik Hussein, anak-anak semua masuk tentera. Isteri Cik Hussein, dia pun harung sama, betul tak? Ya. Dia tak larang kan anak-anak masuk tentera? Tak ada. Tak ada. Tak ada larang anak. Mana saya cakap, dia kata, mana benda-benda ni, kita ni kata orang, Tuhan punya kehendak kuasa kita kan. Jadi kalau kita betul bekerja dengan ikhlas, tak ada apa. Benda-benda ni, macam kita juga.
Kalau kita tak masuk askar, kau kemalangan, patah kaki. Macam tu juga lagi teruk. Tak ada apa orang nak bantu kau. Misalnya katalah, kalau kau accident dalam awam, katakan kaki kau putus ke apa, siapa nak bantu kau? Tapi dalam tentera walau macam mana pun ada membantu kau ni. Kat situ keistimewaan tentera ni yang paling ada baguslah. Situ bagus. Seandainya berlaku lah pemberontakan dalam Malaysia ni kan. Orang nak bagi senjata ke Yusuf berperang. Saya sanggup. Sanggup? Saya mampu lagi? Mampu. Apa ni? Jadi duduk statik ataupun duduk bagian admin. Apa tak boleh? Tolong orang. Kenapa Cik Hussein nak masuk? Kenapa nak masuk juga? Sebab siapa lagi kita duduk luar. Bertembak biar kita ada senjata berbalas tembak balik. Tak takut? Apa dia yang takut? Biasalah kita tu. Jiwa kita lah. Kata orang dah memang jiwa tentera. Jiwa merdeka kata orang. Tak ada, kita tak ada takut. Tak buat nak apa, sama je. Semasa kata dulu, masa kita bertugas, kita cakap masuk hutan, kalau umur aku belum sampai lagi, walaupun hujan peluru, aku belum mati lagi. Itu prasapa dulu. Walaupun hujan peluru, tak mati lagi, tak ada ni. Itu tak ada langsung tu. Tak ada. Kita geng dulu, operasi ni volunteer. Dulu geng ex-kunan ni, volunteer operasi. Ini yang saya masuk ni volunteer, berapa orang. Dulu. Okey, soalan saya. Sayang negara. Cik Hussein sayang negara tak? Malaysia, cinta negara tak? Saya, tapi kalau kita cakap orang yang tidak berkhidmat dalam tentera, dia memang tak tahu negara ni disayangi. Okay. Tapi kalau kita dah berkhidmat dalam tentera, kita tengok orang ni memang kita sayang negara ni. Macam mana? Sayang tu kat mana? Macam mana sayang tu? Sayang tu kita patut nasihat kepada anak-anak kita, anak muda. Kau sekarang ni kau berkhidmatlah untuk tentera. Itu sayang ni. Kita nak sayang gitu, pegang gitu, tak ada lah. Dengan nasihat kita. Itu sayang kita pada negara dengan nasihat kita pada anak-anak, pada anak muda sekarang, pada bangsa kita. Itu dia yang kita boleh ni. Okay, kalau diberi peluang Cik Hussein kan untuk bagi satu yang nasihat kepada golongan muda ni. Remaja belia-belia ni kan tentang semangat sayangkan negara ni, apa Cik Hussein nak sampaikan? Saya ingin sampaikan pada anak-anak muda, biarlah kata orang bertekad jiwa kita untuk mempertahankan negara kita. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang nak mempertahankan? Online? Orang lain? Yalah, orang lain. Itulah tadi kita nasihat pada anak-anak muda orang lain ni. Kalau tak ada kita lah, tak ada anak-anak muda yang di Malaysia ni, siapa lagi nak ni? Sekiranya negara kita nak huru-hara berperang, siapa nak ni? Kau nak kerja kilang, tak boleh dah. Nak perang ni. Siapa lagi nak dia ni? Itu kita contoh dia. Masa Cik Hussein kena jangkat sama tu kan, apa perasaan makcik? Kena tarik nafas lah. Kenapa tu? Sebab apa tu, masa tu kan tak tahu apa kan. Tak tahu apa. Lepas tu sadar-sadar telegram ke apa ke, orang camp kata Pak Cik Hussein dah kena. Cik, kenapa? Kena kaki, dia kata. Kena kaki. Kenapa pula? Semua kena pergi, kata pergi hospital mana? Hospital Kedah, Sekolah Petani. Hospital sana Kedah lah. Pergi dah pagi tu. Tengok dia dah tak sihat lah. Dah apa? dah kena dah baring. Dah orang ramai.
ramai lah juga yang kena tu. Tapi yang tunjuk kat kita seorang je lah. Tu rasa risaulah pula. Macam mana ni? Anak-anak ni, Abah. Tu dia sadar, dia baru sadar. Dia baru sadar daripada apa tu malam tu kan dia operation kan. Tak sadar lah malam tu. Pagi tu baru sadar. Jadi ingatlah kita datang ni. Pak Cik pun bangun, dia dah datang. Datang dia semua. Suka dia. Sukalah dia. Bangun dah peluk-peluk anak ni. Anak kecil bawa dua. Bawa anak. Bawa anak. Suka dia. Sukalah dia. Habis kita pun tak ada apalah. Berbual lah dengan kawan-kawan. Dia berbual lah. Kita pun anak dua masa tu. Okey lah, sama-sama lah. Macam mana boleh terima benda tu? Takdir tu. Takdir tu kan. Macam mana nak buat? Dah kena kan? Kita cakap, Pak Cik dah kena dah lah. Dah kena nak buat macam mana? Kita nangis pun dah kena. Benda dah kena. Jadi, dah kena lah benda tu. Lepas tu bila anak-anak nak masuk askar, makcik bagi lagi. Makcik bagi pasal dia nak. Pasal dia nak. Dia nak. Bagi dengan dia pergi. Sebab dia nak. Sebab dia nak. Dia nak. Adik-adik dia kata, biarlah. Abang pergilah. Pergilah. Balik tu dia sukalah. Dah lulus apa semua kan. Yang cucu tu dah lulus. Ada yang lain-lain tu macam tu lah juga. Macam mana makcik jaga Cik Husin masa dia cedera dia ni? Jaga dia macam mana? Jaga dia tak ada apalah. Dia banyak kawan. Ada kawan. Masa tu kalau pagi ni nak apa, nak buka kaki kan. Kaki tu kena orang buka. Pasal dia tak boleh buka sendiri. Pagi tu kawan-kawan datang. Semua komando kawan-kawan dah? Semua kawan komando. Yang baru-baru tu semua dia suruh pergi rumah Pak Cik Husin nak tengok Husin. Tengok dia. Tengok dah ni. Ada kereta satu bawa pergi siap. Lepas tu cuci balik lah. Tak ada apalah Cik. Cik masa tu mengandung. Mengandung anak ketiga. Anak ketiga. Yang ketiga ni. Akhir ni. Tu dia. Awak, Lori. Cantik. Okey, terima kasih makcik. Terima kasih.